Right, so Assalamualaikum, selamat malam. Okay, so malam ni kita nak cuba recap lah. Okay, tentang apa yang dah market buat pada minggu lepas. Okay, so kita nak recap balik apa yang market buat. So means kita akan starting tengok daripada daily sampailah ke apa kenapa dia boleh fly, okay, apa reason dia dan sebagainya lah. Okay, so kita nak recap balik market last week. Alright. Okay, so kalau kita tengok balik market last week, kita buka balik daripada daily, tak ni DZ delete balik. Okay, so kalau kita buka dekat daily, okay, minggu lepas, waktu kita buat kelas kan, hari tu DZ ada bagi tahu, waktu kita nak start buy ataupun kita nak fokus buy, first kali sebelum tu, kena pilih pada time frame. So kalau korang tengok dekat sini, okay, kalau pada time frame yang DZ pilih lah, ataupun dia yang paling DZ suka, kita akan pakai dekat daily. Okay. So sebab daily ni dia lebih banyak setup sikit nak berbanding dengan apa H4, setup H4 ataupun monthly lah. Monthly selalu setup swing ni. Okay, so bila kita pilih daily, dekat sini yang kita kena buat, kena ingat kita nak mark SNR dia. Okay, support dan juga resistance. Right, so untuk support dan juga resistance, better pakai SBR ataupun RBS. SBR ataupun RBS. So apa SBR, apa RBS? Okay, so kalau contoh untuk SBR, okay, maksudnya support become resistant. So means dia, okay, kita ada satu support yang dah pun di breakout and then dia react sebagai resistant. Okay, contoh so yang ni kita panggil dia sebagai SBR. So kita ada support, bila dia breakout datang balik dia jadi resistant. So ini kita panggil sebagai zone yang solid lah. Okay, bagi DZ. So next, kita ada RBS. So RBS ni macam mana? Contoh RBS kita ada dekat bahagian ni dalam chart ni, kalau korang tengok kat area sini. Okay. Ni kita panggil dia sebagai RBS, resistant become support. So kalau korang tengok, kita ada satu resistant yang dah di-react, lepas tu price breakout. Okay, price breakout, dia datang balik jadi support. So kawasan ni kita panggil dia sebagai RBS, resistant become support. So kawasan ni yang kita kena fokus lah untuk kita mark kawasan SNR kita. Okay. So contoh dia, kenapa DZ mark area sini sebagai resistant? Okay. Kenapa DZ mark area sini? First kali sebab kawasan ni adalah kawasan sebelum ni dia pernah menjadi ATH. So setiap kali bila, ATF lah, ATH. Okay, so bila dah pernah jadi ATH ataupun kita panggil sebagai all time high, so bila kawasan ni dia masuk and then dia reject. Okay, contoh dia reject macam ni. So mesti dia ada orang kata apa, dia ada confirmation lah yang berlaku yang menyebabkan dia junam kat area sini. So kita ambil kawasan ni sebagai kawasan checkpoint untuk kita perhatikan dulu lah. Okay, so kawasan resistant ni resistant yang tak valid lagi lah. Okay, resistant yang belum valid. Resistant yang belum valid. Okay, so tapi kenapa kita mark kawasan ni? Sebab kawasan ni kita nak jadikan dia checkpoint. So bila price masuk, kita nak monitor ada tak confirmation yang berlaku. So andai kata kalau contohnya area sini bila price masuk balik ke area sini and then dia bagi confirmation reversal. So means dia area sini dia akan junam lah. Dia akan start buat junaman kalau dia masuk dan bagi confirmation. So target kita sampai mana? Sampai balik ke kawasan support. Right? So sebab tu kawasan ni kalau setiap kali dia buat ATH, contoh macam sekarang ni. Contohnya area sini. So kita akan mark dulu, kita akan monitor lah. Okay, so kita mark dulu kawasan sini. So untuk penandaan zone ataupun penandaan horizontal line ni dia tak ada dia punya spesifik kiraan lah berapa feet. So korang just ambil je. Contoh kalau shadow dia pendek, just ambil sikit, masukkan sampai ke body dia. Ya, so kita akan dapat lebih kurang macam tu lah. So kawasan ni yang kita akan monitor lah. Dia bukannya kita kata kawasan ni dia akan junam. Tapi kawasan ni sebagai checkpoint untuk kita monitor tu. If kalau kita buka dekat H1, and price bagi confirmation. Okay. Price bagi confirmation reversal lah, tak kisahlah dia bagi chart pattern ke ataupun orang kata BTR sekalipun. Okay. Bila berlaku je kita dah tahu target dia. Contoh bila berlaku sahaja chart pattern, so kita ada target dia lah. Maksud dia nak junam lah. Kita dah tahu direction untuk minggu depan, means possible dia nak junam.
Okay. So sebab itulah kawasan tu kita just mark je sebagai checkpoint. Okay, kita tak boleh kata kawasan tu kawasan valid resistant. Okay, kita just mark dulu sebagai checkpoint. Bila dia datang balik ataupun dia dah bagi confirmation, so kita dah ready lah, kita dah tahu kita punya direction untuk minggu depan possible nak junam. Okay. So kalau ni kita berbalik-balik lah, kita tengok balik kat market minggu lepas. So kalau tengok dekat market minggu lepas, dekat area sini, kita buka daily balik. Right. So kalau kita tengok dekat daily, minggu lepas kita dah buat, orang kata apa, kita dah buat sedikit analisis lah untuk market kan, untuk kelas hari Sabtu sebelum kita cuti tu. So kita pun dah buat confirm apa, kita pun dah buat satu, orang kata apa, satu analisis lah yang kita dah target possible price nak fly. Okay, dekat area sini, bila once price masuk ke area sini, kita nak monitor ada chart pattern ataupun BTR berlaku tak. So jom kita tengok. Okay, sebab korang kena ingat setiap kali price buat kenaikan ataupun dia buat jenama, dia mesti ada reason dia. Okay, dia tak ada saja-saja lah, melainkan kalau ada fundamental berlaku. Right, fundamental ni apa? Fundamental ni macam news lah. News yang besar lah, selalunya FOMC ke ataupun apa, CPI ke, NFP ke. Right. So kalau kita tengok balik kan, minggu lepas kita dah target lah. Okay, kita dah target dekat area sini. Bila price masuk kawasan sini, kita dah bagi tahu pentingnya kita check pattern. Right, so boleh bagi tahu dekat Rizat, kenapa waktu price dah naik kat sini kan, kenapa dia junam balik? Kenapa dia boleh junam balik masuk ke dalam zone? Siapa boleh bagi sebab? Okay. Kenapa price bila dah masuk kan, dia tak fly terus dekat di sini? Yes, kalau news, better tunggu dulu lah bagi news dan low, baru kita fokus balik. Sebab belum BTR lagi, ada satu lagi kan. Sebab dia tak siapkan lagi HNS. Yes, betul. Yes, betul. Okay, semua betul. Right. So kalau korang tengok kat sini okay. Kalau kita tengok macam ni kan, Allah, merah tak? Okay, kalau kita tengok macam ni, adakah ini kita panggil sebagai HNS lah? Adakah kita dah panggil sebagai HNS untuk kalau kita katakan sebagai valid chart pattern? Yes or no? Jawapan dia tidak, sebab apa kita tak kata dia dah valid sebagai chart pattern? Yes, sebab belum break netline. Yes, betul. Okay, kalau korang tengok kat sini okay, netline ni masih lagi belum di breakout. Okay, so sebab itulah reason dia, bila dia tak breakout, korang decide untuk junam balik. Okay, so bila selagi mana dia tak completekan dia punya chart pattern ke, ataupun dia tak buat satu BTR yang solid ke, okay, kita tak boleh kata dia dah valid untuk fly. So sebab itulah price junam dulu, and then kali kedua kalau korang tengok dia tak bagi chart pattern. Kali kedua dia bagi ni, dia bagi BTR. Okay, sini. So kalau korang tengok price buat BTR. So reason dia kenapa dia kata BTR, sebab kalau korang tengok kat sini, kalau kita lukis sikit, kita akan dapat satu structure yang macam ni lah. Okay, kita dah ada kita punya ni lah, yang kata apa, high, lepas tu lower high sini. So kita pun ada lower high sini, and then lower high sini. So kalau korang tengok dekat sini, untuk menjadikan dia BTR, kita nak dia break kat area sini. Okay, ni area lower high sini. Okay, so kalau korang tengok price pun berjaya lah buat breakout. Nampak tak? Okay, ni dia break body candle lah. Kita tak nak dia break shadow, kita nak dia break body. Okay, ni candle ni yang berjaya break sebagai body, melepasi shadow dekat sini. So bila dah valid BTR ni, automatic lah direction yang kita dapat, price akan terbang. Okay, so semua faham lah macam mana kita boleh dapat direction untuk fly. Kenapa direction kita ataupun kenapa price decide untuk fly. Faham Alhamdulillah. Okay. So once kita dah ada direction, once kita dah ada direction kita, barulah senang lah kita nak rangka, orang kata apa, macam mana kita nak trade lah. Okay.
Okay, untuk confirmation tak boleh Untuk tengok confirmation, nak tengok confirmation orang kata apa? Confirmation reversal ni tak boleh dekat time frame lain, melainkan hanya di mother time frame sahaja. Okay, MTF. Mother time frame sahaja. Okay, so means kalau pakai daily, H1, pakai weekly, H4. Ya ni, so time frame ni je yang kita guna. So untuk baby time frame kita tak boleh pakai, okay? Tak boleh nak tengok langsung confirmation reversal tu ada ke tak. Okay, just fokuskan antara salah satu ni saja. H1 ataupun H4. Dia bergantung dengan apa pada time frame yang kita pilih lah. Right? So kalau kata kita pilih daily, H1 lah. Kalau kita pilih weekly, H4. Right, so next. So start daripada situ barulah kita start marking kita punya kotak Picasso. So kalau korang tengok, first setup kita sepatutnya berada dekat area sini ya. Okay, kita ada satu support yang berjaya breakout, satu level resistance. So ini adalah first zone kita lah. Tapi price tak datang ke like area sini. Okay, lepas tu sebab apa? Sebab dia buat new breakout lagi. Okay, so contoh macam ni Kalau contoh macam ni, zone sini fresh ataupun tidak. So contoh macam ni, zone ni fresh ataupun tidak. Fresh. Okay, sebab apa? Sebab apa dia fresh? Sebab price tak datang collect lagi. Yes, betul. Okay, sebab dia tak masuk lagi ke area situ. So zone ni zone fresh lah. Yeah, betul. Okay, belum masuk bilik. Yeah, betul. Okay, so zone tu zone masih yang fresh lah, zone fresh. Okay, so contohnya bila ada zone fresh kan, zone fresh. Okay, bila kata zone ni tak masuk lagi, and direction kita masih lagi fly. Okay, contohnya direction kita masih lagi fly. Andai kata lepas dia buat new breakout sini kan, dekat area baru sini, dia buat new breakout, and lepas dia react sini, bila contoh andai kata kali kedua dia datang, and then dia breakout. So zone ni kita masih lagi boleh prepare. Okay, boleh ready kat zone sini. Kalau kata kali kedua dia datang dekat new breakout area sini lah. Okay, new breakout sini, lepas tu kali kedua dia datang, dia tak nak react. Okay, dia decide untuk backup, so kita akan ready dekat mana? Dekat zone bawah ni. Sebab zone apa? Sebab zone ni zone masih fresh. Yes, zone tu pakai sekali je, betul. Okay, zone pakai sekali saja. Okay, so contoh bila ada contohnya zone ni tak retest lagi, tapi dia buat new breakout, tolonglah kita respect new breakout dahulu. Okay, so bila ada new breakout, kita akan fokus dekat new breakout dulu. So starting pada sini, kita akan buat macam biasa lah yang kita buat. Okay, kita marking zone macam biasa, lepas tu kita ready, bila pada datang, entry. And then tunggu new breakout lagi. So di sana tu semua faham kan? Untuk macam mana kita dapat setup kita apa semua sebelum ni. Yes, okay. So Alhamdulillah. So kita just nak recap simple-simple lah. So reason dia kenapa boleh fly sebab apa? Sebab kita ada BTR. Okay, ni reason yang solid yang kita kena pegang lah. BTR berlaku. Lepas tu setup apa yang kita perlu fokus, mostly kebanyakannya setup buy. So setup sell jangan pandang je. Yes, betul. So zone entry sekali kat zone atas dulu boleh, ataupun nak tunggu dekat zone bawah pun tak ada masalah, bergantung lah. Okay, dia masuk macam mana. Okay, so contoh-contoh yang bagus lah. Okay, contoh macam ni Okay, andai kata untuk zone yang kat sini. Okay, sini kalau korang tengok kan, kita ada breakout. Betul tak? New breakout sini. Ni yang nampak kita ada new breakout. Andai kata new breakout ni dia tak react. Okay, bila masuk je. Okay, contoh bila masuk je. Bila masuk area sini, okay, contohnya bila price dah keluar kan. So apa yang korang boleh buat adalah tunggu H1 tu close dulu. Okay, tunggu candle H1 yang masuk balik nak retest dalam zone ni, dia close dulu. Kalau kata dia close dalam zone, boleh hold lagi lah setup tu. Tapi contoh macam ni, candle H1 ni dia close dekat luar ke dekat dalam? Untuk candle merah ni. Candle merah dia close dekat dalam ke dekat luar zone?
Bila kata close dekat luar, okay, ya, contohnya ni. Ni kalau korang tengok dia close dekat luar. So bila kata dia close di luar zone, okay, so possible untuk dia breakout terus. So bila kata dia close saja dekat luar zone, automatic boleh cut loss lah. Okay, contoh kalau SL korang jauh lagi lah. Selalunya SL mungkin dari sini sikit lah. So kalau contoh macam ni, dia dah kena SL lah. Okay, so kalau senang-senang tengok contoh kan, kalau SL korang tu dia jauh lagi, tapi price dah break zone tu. Bila dia dah break zone tu, terus automatic cut loss. Okay, so monitor dekat H1 juga. Sambil-sambil buat entry tu, tengok dekat H1 juga. Okay. So untuk apa, untuk zone price ni zone price ini, okay, kalau korang nak tahu sekarang ni kita dah tak boleh tengok sangat lah. Sebab apa? Sebab price dah tinggi lah. Okay ni, sebab price dia dah breakout area resistance ni. So maybe dia akan bermain dekat dekat lantai sini pula, dekat area sini. Okay, mungkin dia akan bermain dekat area sini dulu, ataupun dia decide untuk breakout lagi ke atas. Dia react sekali lagi. Kalau ikutkan dia dah react sekali lagi lah dekat zone sini. Okay, waktu kita tanda zone sini kan, okay, zone sini dia breakout, tapi dia ambil, dia collect zone bawah tu kali kedua. Okay. So tapi contoh macam ni lah, kalau kata dia breakout macam ni, boleh ambil inisiatif selamat lah. Orang kata apa, inisiatif selamat iaitu kita cut loss dulu. Sebab possible dia nak jenang lagi. Okay. So bila mana kita boleh hold, bila mana contoh bila price tu H1 ni, kena H1 ni, dia close dekat dalam zone. Okay, andai kata dia close betul-betul dalam zone, barulah kita decide untuk hold sikit lagi. Kita tengok dia punya reaction macam mana. Okay. Tapi kalau dia dah close as breakout macam ni, ambil inisiatif selamat, cut loss dulu. Okay. Lepas tu tunggu new breakout berlaku. So after that, kita just buat benda yang sama lah. Tunggu new breakout, masuk entry. Tunggu new breakout, masuk entry. Ataupun contoh kalau setiap kali nak entry, better buat confirmation. So ingat lagi tak contoh yang kita buat hari tu berkenaan dengan orang kata apa, pre-sizing zone. Ingat lagi tak contoh pre-sizing zone? Ingat. So kalau korang tengok dekat dalam kotak bertindih ni kan, ada tak confirmation ataupun dia bagi engulfing candle dalam kotak bertindih dekat area sini? Kalau korang tengok ni kotak ni bertindih kan, kotak ni dalam petak ni saja ada tak engulfing berlaku? Yang fresh lah, engulfing fresh berlaku dalam ni. Kalau tengok dengan mata kasar macam ni, nampak tak? Okay, pastikan engulfing tu fresh bukan engulfing yang dah diambil. Ada tak? Kalau tengok betul-betul dekat kawasan sini. Ada ke? Dekat mana? Sini. This one. Okay, kalau tengok balik betul-betul, dekat kawasan ni sebenarnya tak ada pun engulfing yang fresh. Okay, dia ada engulfing, cuma engulfing ni kalau korang tengok, dia dah tak fresh. Sebab apa? Sebab price dah datang collect lah dari sini. Okay, contoh kalau kita ambil dari sini Okay, nampak tak? Dia memang engulfing. Tapi price dah collect. Okay, price dah collect dari sini. So lepas tu kita tengok. Ini kita panggil engulfing tak? Yang kat sini. Okay. Dari sini kita panggil engulfing tak? Tak juga. Okay, sebab apa? Sebab okay, engulfing sini valid, cumanya dia dah datang collect lagi sekali, nampak? Dia dah junam dulu. Dia collect lagi dari sini. Okay. So dah tak valid. Right, so kalau tengok dekat dalam ni memang engulfing tu ada, cumanya yang tak valid. Dia dah tak valid. So bila kata collect so dia berbalik-balik macam mana kita view dia sebagai fresh zone ataupun tidak. Okay, contoh kalau kita kata kita nak ambil engulfing sini. Kita nak ambil engulfing ni sebagai pre-sizing zone kita. Tengok dulu. Engulfing ni dah pernah collect ataupun tidak. Okay. Di sini nampak tak? Dapat di sini nampak tak? Okay, zone sini dia dah pernah collect ataupun tidak.
Price dah datang masuk tak dalam zone engulfing tu? Dah datang masuk, okay. So kita pergi pula dekat new engulfing. Okay, sini. Sini pun kita panggil sebagai new engulfing, nampak ah? Sebab apa? Sebab body dia dah close lebih. Okay, nah, dia dah close lebih daripada shadow sini. Nampak ah? Body candle close lebih daripada shadow. So kita panggil dia sebagai engulfing lah. Okay, tapi lepas tu nampak tak? Price datang, collect lagi. Okay, nampak? Lepas tu dia datang, dia junam balik. Masuk. So means dia dah collect lagi sekali. So sebab itulah kalau kita tengok dekat area sini dia dah tak ada engulfing berlaku. Okay, dia dah tak ada engulfing dah sebab semua engulfing dalam kotak tu dia dah masuk. So boleh kata kawasan yang kita nak entry tu tak ada lah. Senang cerita confirmation tak ada. So sebab tu kita boleh, orang kata apa? Kita boleh ataupun kita boleh tambah sebagai option dia. So bila price datang balik kat area sini dia takkan react dekat zone tu. Okay? Kita boleh ignore je zone ni. Kalau guna konsep engulfing tu lah. Okay, sebagai confirmation. Right? Sebab kalau tengok semua engulfing yang dekat dalam kotak bertindih ni, semuanya dah collect. So kita dah tak ada engulfing fresh dekat dalam area tu. Okay. So engulfing tu juga bertindak sebagai kita punya confirmation. Yes, betul. Okay, dia tak boleh guna dua kali. Yes. Kalau precising zone untuk setup H1, better pakai M15. Betul. Okay, kalau H1, better pakai M15. Okay, kalau H4, boleh pakai M30. So persamaan dia dekat sini, kalau korang tengok, kita just drop 2 time frame ke bawah. Okay, 2 time frame ke bawah. 2 time frame, 2 time frame. Di zone yang sama, yes betul. Okay, dekat zone yang sama juga. Just drop 2 time frame je. Lepas tu perhatikan dekat dalam kawasan ni. Kawasan kotak bertindih ni. Nampak Yang kita mark kita punya, orang kata apa? Yang kita mark kita punya engulfing punya kotak tu. Okay, kita tengok dalam tu. Ada tak engulfing berlaku dekat dalam ni? Okay, so macam tu cara yang korang boleh guna lah bagi mudah untuk buat confirmation. Okay, so kita ambil yang contoh yang zone waktu dia react. Tengok, ada tak zone yang dia react? Okay, contoh dekat area sini Tengok, ada tak? Okay, sekejap. Kita drop di kat screen. Okay, kita tengok. Ni kalau tengok dekat sekejap. Mana kotak pin ni? Ni zone mana ni? Sini. Okay, ni kalau tengok dekat dalam kotak ni nampak dalam kotak bertindih dekat area sini. Okay, kalau tengok dalam kotak bertindih dekat area sini, kita ada engulfing yang fresh lagi. Okay, dekat area sini. Okay, ni engulfing yang fresh tu dekat area sini. Lepas tu apa yang berlaku? Lepas tu price datang collect. Ini candle ni datang collect. Pak, retrace, dia fly. Okay, sekejap, takut tak nampak Sekejap, kita ambil lah sampai sini. Okay. So itu contoh engulfing yang tak collect lagi Okay. Kalau kita tengok contoh waktu tu price tak datang ambil Okay, waktu setup ni berlaku ataupun setup ni buat breakout, kawasan sini dia belum ambil lagi. Okay. So lepas tu price decide untuk dia retest zone sini, dia masuk ke dalam engulfing kita. So dia pun fly macam biasa. Okay, cuma kawasan ni boleh pakai sekali je lah untuk zone yang kita dah pisah ni. Zone yang kita dah kecilkan ni boleh pakai sekali saja. Yes betul. 3,000 sampai 30,1,0. 10 pip je zone kita. 10 pip je. Sekejap. Sini sampai sini. Dia besar lah juga 60 pip.
Sebab total zone yang asal pun kita ada lebih kurang 100 feet. So kita berjaya kecilkan 40 feet lah. Okay, so nama pun precising zone. So kalau zone asal tu memang dah besar, so memang bila kecilkan pun dia masih lagi kita nampak dalam nilai yang besar. Okay. SL lah. So contoh macam bila kita dah ada SL, dia bergantung pada account kita kat sebenarnya. Okay, kena tengok lah kita nak masuk macam ni contoh Contoh kata untuk setup sini Contoh untuk setup sini, bila kita ada zone 60 feet kan. Okay. Kita mark dulu sekejap. Kita mark dulu kita punya zone. Okay, contoh kata kita dah buat pre-sizing zone dekat sini. Okay. Lepas tu macam DZ suka kaji sikit. Okay, macam DZ suka kaji sikit. Right. So contoh, zone sini besar. Sini ke sini lebih kurang 60. Tempat kita ambil yang genap lah 65. Okay, 65 feet. So apa yang kita buat? Kita macam DZ suka letak lagi satu line iaitu separuh daripada zone yang besar macam ni. Contoh kalau dia 60 feet, maybe kita cuba letak at least tengah-tengah sikit lah macam ni. Okay, 30 feet something. So kita akan start entry bila price sentuh area yang tengah-tengah ni saja. Okay, bila zone tu terlampau besar, tak kisahlah kalau contoh dia 70 feet, zone tu 70 feet. So kita akan start entry waktu zone tu ataupun price tu dah masuk at least 45 feet dalam zone. Okay, ni macam berkurang bagi separuh lah. So kita dapat lebih kurang sini ke sini, almost 30 feet. Okay. Tapi kalau nak pakai konsep yang macam sebelum DZ ajar pun boleh juga. Kita kecilkan lagi. Okay, so means korang kena determine lah dekat mana engulfing seterusnya. Okay. So kita boleh kecilkan lagi. Okay, contoh kat sini. So bila kata korang kecilkan lagi dekat M15, drop lagi 2 time frame, korang dapat M1. Okay. Sekejap. Right. Okay, kita akan dapat M1. So dekat sini kita akan tengok. Okay, so dekat sini, okay, ni, dalam kotak bertindih yang lagi sekali ni, kita akan cari lagi lah fresh engulfing yang ada. Tapi M1 ni susah sikit lah nak perhatikan. Sebab boleh kata kalau tengok engulfing yang ada pun, kalau ada engulfing semua dah collect dari sini. Okay. So dia susah sikit nak agak dekat mana kawasan engulfing yang masih lagi fresh. Sebab kalau korang tengok semua engulfing kat sini, contoh kalau kata kita nak ambil engulfing sini, semua dah collect. Yes, M1 lagi susah. Sebab tu DZ bagi tu hari tu sampai M15 pun dah cukup. Okay, sebab M1 ni dia tak menentu sebab pergerakan dia kecil. Okay, so kalau ni better sampai M15 saja. Lepas tu kita bagikan half macam ni lah. Okay, kita nak senang, just bahagi half je. Kalau zone tu besar, bagikan half je, letak kat tengah-tengah sikit. Okay, lebih kurang macam tu je. Contoh kalau 35 feet, dapat 30 feet pun jadilah maksudnya. Okay, bila price masuk, 30 feet dalam zone. So area sini. Dia lepas je line merah ni, terus entry. Okay, so contoh bila kata zone tu 30 feet macam ni, okay, contoh 30 feet macam ni, baru start entry, lepas tu SL ni bergantung pada korang lah. Okay, sama ada nak letak bawah sikit pada area sini pun boleh. Okay, kita buang kotak kecil ni. Okay, reason dia sebab apa? Sebab kawasan ni kawasan backline dia. Okay, ni area sini. Daripada sini sampai sini. Okay, so letak bawah sikit pada tu pun tak ada masalah dah. SL dia. Yang tengah-tengah ni bukan SL. Yang tengah-tengah ni kita letak sebagai contoh bila price masuk sentuh je line. Okay, kita ulang balik. So tengah-tengah ni sebenarnya senang cerita dia, tengah-tengah ni adalah pembahagi antara satu zone besar ni. Okay, sebab kalau tengok daripada bawah ni, zone kepisah ni sampai ke atas ni, zone dia 60 feet. Betul tak? Okay, zone ni dah 60 feet. Bagi korang rasa besar tak zone tu? Besar kan? 60 feet. So, better letak ataupun kita bahagikan separuh zone tu. Kita bahagi dua. Okay, kita bahagi dua. Kita bahagi dua, so kita dapat lebih kurang 30 feet daripada zone tu.
Okay, 60 pip kita bahagi tu dapatlah 30 lebih. Ataupun 33 pip ke 32 pip. So bila price, so yang kawasan line tengah ni, okay, line merah ni, dia macam mewakili separuh daripada total zone yang besar tu. So bila price sentuh balik area situ, barulah kita start entry. Okay, boleh tak? Right? So yang separuh ni tujuan dia macam kita bahagikan dia. Kita tentukan dekat mana kita nak start entry dalam zone tu. Kalau ada sentuh lah kan. So sebab zone tu besar, so kalau tak sentuh tak ada rezeki lah. Itu je. Okay. Sebab kita dah ada SOP kita ke. Kita dah follow semua SOP, kita just tunggu je. Dia datang, baru kita masuk ke bedal. Okay. Sebab mostly sekarang ni pergerakan chat lah kalau korang tengok kalau korang buka H1 pun korang boleh tahu dia punya apa, dia punya zone dia ataupun kawasan-kawasan yang dia bagi setup kan, semua zone dia besar-besar kan kotak terkasur dia. Bawah sini sampai sini dah 100 tip. Okay, contoh kita ambil lagi mana setup. Sekejap. Okay, contoh setup sini kecil sikit kat sini. Okay, ni. Daripada sini sampai sini. Sini okay lah, sini zone yang setup kecil. Tapi mostly sekarang price apa yang price buat kat kita semua bagi setup zone-zone yang besar. Okay, zone sini 30 pip. Okay, sini, zone sini untuk setup kotak kasut sini. Mostly zone ni semua besar sekarang. Ya, sini pun 120 feet. Kan? Bila tak sentuh tu yang saya nak kejar market betul. Okay, so sebab itulah kena praktis juga. DZ pun sekarang tengah praktis lagi untuk orang kata apa? Untuk cuba apply jadi lebih disiplin. Kadang tu biasalah kan, bila tak sentuh tu dia rasa terkejar-kejar lah nak kejar apa, nak cari daily profit tu. So tengah praktis juga ni sekarang ni pun. Tengah cuba nak konsisten balik. Nak bagi orang kata apa, tak terlampau mengejar fast profit. Sebab biasa kan, sebab kadang-kadang tu bila tak dapat tu yang tu jadi masalah sikit satu hari tu bila tak cukup target. Andai kata target sehari nak take 50 USD yang tak dapat. Lepas tu bila tak dapat tu, bila price tak masuk tu, dia jadi FM lah, FM tak FOMO lah. Fear of missing out. Okay, bila kata ada fear of missing out ni masalah sikit lah. Tu je nak tekan je. Kan? So yang tu sekarang kita yang tengah di-apply juga Okay, sama-sama kita. So kalau tengok zone sini pun, nampak 100 feet lebih. Okay, so mostly sekarang bila kata zone ni terlampau besar, memang kita terpaksa ambil inisiatif untuk cuba cari jalan jugalah. Okay. Bila zone-zone besar ni better kita cuba buat apa yang kita dah belajar sebelum ni, yang kita memang dah ada ilmu kan. Contoh kita nak track SOP kita semua dah sengkak semua ni, just tunggu je. Dah dapat, bila masuk bedal. Tak masuk, tunggu lagi. Okay, tak masuk, tunggu je. Alright, so kita berbalik-balik contoh So nampak tak? Ingat tak yang tadi Dizat cakap awal-awal tadi kan, berkenaan dengan checkpoint, kawasan checkpoint. Okay. So bila price masuk sini, okay, nampak kita go back kita punya kelas je. Okay. So contoh, kita punya direct direction adalah untuk the price fly kan, untuk price fly. Tapi sampai mana? Sampai lah dia hit balik dekat kawasan ATH sebelum ni. Okay, means dekat area sini lah. So kawasan ni kita akan monitor lah, dia ada bagi BTR ataupun chart pattern tak. Kan? So kalau korang tengok sekarang ni, bila price masuk, chart pattern dengan BTR ada buat tak? Dekat area resistance ATH tu. Tak ada. So bila tak ada, ingat setiap kali korang nak buat direction, nak tahu direction, always letak dua possibility. Okay, orang kata apa, dua option lah. First option, kalau ada BTR, jual. Tak ada BTR, apa lagi satu yang possible bila kalau dia tak buat BTR ke tak buat chart pattern. Kalau dia tak buat chart pattern, dia tak buat BTR, apa probability dia? Price fly ke jual? Dia akan fly yang suka, okay? Continue same direction, yes. Okay, dia akan fly. So inilah setiap kali masuk zone SNR kan yang korang makin dekat pada time frame, pastikan korang tengok dulu. Mula-mula letakkan dua option tu, lepas tu tengok mana yang dia pilih, yang market pilih. Okay?
Ada BTR, ada CP, dia akan react lah macam tu. Kalau tak ada BTR, tak ada CP, dia tak akan react, dia akan continue balik direction yang sebelum ni. Right? So ada lagi satu contoh yang Diza ingat, siapa tahu tanya minggu lepas, ada yang bertanya berkenaan dengan apa nak buat kalau contoh dia dah bagi BTR, dia dah buat chart pattern. Okay, sekejap Untuk yang BTR yang sekarang ni, sekejap. Okay, ada yang bertanya lah kan. Okay, contoh macam ni contoh. Untuk contoh kalau dia dah buat chart pattern, contoh macam ni dia dah buat chart pattern. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, dia dah break up lah, dia dah bagilah HNS kat sini kan. Tapi dia datang balik masuk dalam zone, apa nak buat? Nak continue buy ke? Jangan buy lagi, tunggu dia bagi second confirmation ataupun second reversal confirmation. Okay. So contoh, kalau kali kedua ni, kalau korang tengok, dia akan starting kita nampak BTR lah. Okay, dan juga chart pattern lagi sekali dekat area sini. Okay, first kalau siapa nampak BTR, korang akan tunggu dia breakout, area support sini ataupun kita panggil dia sebagai higher low. Kat sini. Okay, tu lah. Okay, kalau kali kedua dia datang tu, lepas tu kalau korang tengok, dia bagi lagi chart pattern. Nampak? Okay. Tunggu lagi sekali. Setiap kali dia masuk ke kawasan orang kata apa, kawasan SNR kita, tunggu confirmation reversal. Okay, boleh. Walaupun sebelum ni dia dah bagi kan, tapi dia masuk balik, dia pull back balik, masuk ke dalam SNR zone kita. Okay, tunggu lagi sekali confirmation reversal tu berlaku. Okay, so kalau ni kita tengok sikit. Alright, so contohlah untuk current BTR Kalau kata nak tengok BTR untuk yang market sekarang, starting point di sini. Shadow sini Okay, ni. Loan, tarik kan, letak tu kat situ. Okay. So current BTR dia lebih kurang macam ni lah. So untuk kita menentukan BTR tu valid ataupun tidak, okay, kita kena tunggu at least dia breakout kawasan ni. Okay. Boleh nampak tak dia punya BTR tu? Right. So kita akan tunggu dia breakout sini lah. Tapi kalau satu lagi nak tunggu chart pattern pun boleh, sebab kalau kita tengok kat sini, dah kita reset tukar sini sekejap pergi lain chart. So kalau kita tengok dekat area sini, dia macam possible nak buat triple top pun boleh jadi kat ni. Triple top ataupun double top. Okay. So kalau kata dia nak buat triple top, neckline dia dekat sini juga masih lagi neckline yang paling hujung. Okay, neckline dia bukan yang kat sini, tapi kat sini juga. Tengok neckline mana yang paling jauh. Okay, so kalau kata dia nak buat triple top contoh macam ni, so means dia kena break out neckline yang paling hujung sini. Okay. Barulah dia boleh. Inverted HNS pun ada juga ni. Cuma Dizat rasa dia tak berapa cantik lah, sebab kalau inverted HNS kat sini nampak tak? Dia naik balik. Okay, tapi boleh je. Tak dia jelam. Cuma lukisan dia tak apa cantik lah untuk kita panggil sebagai HNS dekat situ. Right. So untuk BTR sekarang, kalau kita nak monitor untuk apa possible market buat minggu depan, next week. Okay, kalau ni better tengok BTR lah. Okay, better pakai BTR. Okay, sebab BTR lebih nampak solid lah. Dia punya ni, nampak cantik sikit. So kita kena tunggu dia breakout support bawah ni. Okay. So semua faham tak? Kenapa price decide untuk fly untuk market minggu lepas, last week ni market? Ya, semua setiap kali dia fly ke dia junang ke mesti ada sebab dia. Okay, boleh Right, so kalau macam tu, Dizat rasa itu saja kelas kita malam ni. So ada apa-apa soalan tak? Sebarang persoalan tak? Sebelum kita endkan kelas kita malam ni. Ada soalan buat macam ni, okay? Right, so apa tu soalan tu? Okay, ni ada yang nak tanya. Bila trade, kalau kelas dengan Dizat setiap hari Sabtu dengan besok Ahad.
Mostly yang DZ buatkan ni, mostly kita ambil balik apa yang market dah buat. So kita nak recap balik, kita nak cuba apply untuk new, untuk apa? Untuk next week punya ni. Okay, so untuk trade kan, nak ambil TP 30 pip ke 50 pip? Okay, dia bergantung. Dia contoh TP 30 pip ke 50 pip? Right. So let's say lah. Okay, dah trade berapa lama? Okay, contoh. Kalau kata market tengah laju kan. Kalau kata market laju means US session. US session bolehlah try untuk ambil TP 50 pip. Okay, sebab market tengah laju. Dia bergerak laju. Okay, kalau kata contoh kalau trade dekat, so means US session ni means waktu pukul 8 PM sampai 12 lah. Okay, so contoh kalau kata New York session, okay, New York ke ataupun kata apa, London session. So basically London session, New York session selalunya pukul 2 PM sampai petang sikit lah, selalunya pukul 6 macam tu. Okay, so sebab waktu ni market dia gerak slow sikit. So better pakai 30 pip pun dah cukup dah. Okay, sebab market gerak slow. Yes, betul. Okay, non US session sebab selalunya 30 pip dia selalu kena sebab apa? Sebab dia pergerakan dia slow sikit. So untuk contoh dia yang berkenaan dengan continuation ke ataupun kita nak belajar setup continuation, malam besok kita sambung. Betul tak? Okay, tapi satunya continuation kita akan fokus dekat baby time frame sikit lah. Okay. Tapi untuk fokus continuation, kita kena tahu dulu target untuk setup tu dia kena pergi sampai jauh mana. Ataupun mean setup tu sepatutnya TP dia dekat mana. Okay, yang ni DZ tunjuk contoh sikit selingan sebelum kita endkan kelas kita. Right. Okay. Contoh dekat sini Okay, kita ambil untuk setup sini. Okay, setup kalau kata nak makan setup continuation lah. Okay. Okay, contoh kita ambil yang dekat setup dekat bawah ni. Okay, so untuk target setup ni, okay, target untuk setup ni dia punya checkpoint dia. Okay, dia punya checkpoint dia ataupun dekat mana, ataupun dia punya best stop point untuk kita collect TP kita adalah dekat area sini. Kalau korang tengok bahagian kiri dia kan, korang tengok dekat mana resistance paling tinggi. So kalau kita kecilkan sikit dekat kotak ni, okay, kita akan nampak lah kawasan ini. Shadow ni paling tinggi antara semua resistance dekat sini, shadow ni paling tinggi. So kita akan mark, maksudnya setup ni best TP dia dekat area sini. So barulah kita drop pergi ke lower time frame. Okay. So macam ni, bila kata drop pergi lower time frame, selagi mana price tak kena lagi dekat target line sini ataupun apa possible best top point kita untuk setup tu, selagi mana dia tak hit sini, ada new breakout buy. Okay, contoh kalau kata ada new breakout buy dekat lower time frame, baru kita akan masuk ataupun barulah setup tu kita panggil sebagai continuation. Right? Selagi mana dia tak hit final destination untuk setup tu lah. Okay? Boleh faham tak? Kalau ni besok kita tengok lebih sikit. Tapi ni sedikit selingan lah. Okay, orang kata apa? Contoh-contoh. Macam mana nak tahu setup tu setup continuation lower time frame. Cumanya, DZ sarankan, contohnya kalau tak berapa nak faham kan untuk setup continuation besok, just pakai macam biasa je. Just trade macam biasa saja. Okay, fokus more kepada H1 lah. Sebab apa? Sebab untuk setup ni dia orang kata apa? Dia banyak sikit nak kena faham dia punya, orang kata apa? Kita panggil dia sebagai teori-teori dia. Okay? So contoh kalau kata anda kata kelas besok tak apa faham nak ambil macam mana nak masuk setup continuation lower time frame kan. Okay, jangan risau, just trade macam biasa je. Macam mana korang buat sekarang? Just fokus dekat H1, lepas tu buat pre-sizing zone. Okay? Janganlah rasa down pula kan. Right? So contoh dia macam tu lah. Kita kena tahu dekat mana area resistance dia, and then dekat mana target, orang kata apa, target yang
baiklah. Okay, untuk setup tu. Okay, clear tak? So kena determine dulu dekat manakah checkpoint dia. Sorry, sorry. Sorry. Untuk setup H1 tadi, dia punya best TP dia. Sekejap Allah, line slow pula. Okay, sorry. Ada sedikit ni. Sedikit kekilafan. Sekejap. Okay, so untuk setup tadi sini kan, dia punya best TP dia sepatutnya dekat ni. Sini. Sorry. Okay, dekat area sini. Okay. So dekat area sini. So means bila kita drop ke lower time frame ke bawah. Okay. Bila kata contoh kalau kata nak ambil setup M4 ataupun setup M5. Right. Sekali korang dah tahu best collection dia ataupun best kawasan stop point dia untuk kita trade dekat area hijau ni. Yang dekat area atas ni. Okay. Kawasan ni adalah best untuk kita take TP untuk setup H1 tadi. Okay. So untuk semua breakout yang korang nampak dekat lower time frame ni, contoh dia dekat area sini. Semua breakout buy nampak. Kita ada breakout buy lagi tu. So korang tunggulah bila price datang balik boleh entry lagi. Ni kita panggil sebagai setup continuation lah. Selagi mana dia tak sampai ke direction atas ni. So contoh dia buat breakout sini, lepas tu dia datang collect. So korang entry. Lepas tu tunggulah dia buat breakout lagi. Contoh pula area sini. Datang boleh entry selagi mana dia tak sampai kawasan ni dulu. So itu untuk continuation lower time frame lah. Apa, kalau tak faham malam ni besok kita ulang sampai faham. Boleh tak? Tapi tu orang kata apa, sedikit teaser untuk kelas malam besok. Boleh nampak tak gambaran dia? Boleh. Malam esok kita boleh add on untuk confirmation dengan macam mana nak buat multi time frame. Right? So malam esok kita cuba memahamkan apa yang korang tak faham lah ni. Alright. Okay, so thank you guys mana yang join kelas malam ni. So insyaAllah kita jumpa pula malam esok. InsyaAllah kita start awal sikit lah pukul 8 esok. Okay. Thank you guys mana yang join. Assalamualaikum. Sama-sama.